Ini adalah 14 step sebelum menentukan kita ke neraka ke atau ke syurga. Selama ni aku sangka lepas meninggal, lepas tu ada alam barzah, kiamat dan juga masuk syurga atau neraka. Tapi rupanya kita baru di step nombor 3, iaitu di alam dunia ni. Jadi kalau datang ke Masjid Putra dekat Putrajaya ni, dia memang ada board yang menceritakan journey to eternity. Nombor 4, baru kita di alam barzah selepas meninggal dunia. Nombor 5, baru kita dibangkitkan pada hari kiamat. Nombor 6, bermulalah hari pembalasan kita dekat sana nanti. Nombor 7, berada di padang mahsyar tu nanti. Betapa luasnya dekat sana nanti. Nombor 8, akan tengok kita dapat syafaat atau tak. Nombor 9, kita akan dihisap segala amal kita ni. Nombor 10, baru kita dapat buku catatan kita. Dapat belah kiri ke belah kanan. Nombor 11, barulah akan berada di timbangan mizan ni. Nombor 12, dapat minum telaga Kautsar. Nombor 13, barulah akan melalui titian sirat ni. Kemudian barulah ke pengakhiran kita di nombor 14, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Sebenarnya walaupun papan ni nampak simple je, tapi dia memberi makna kepada perjalanan hidup kita. So kalau datang ke Masjid Putra di Putrajaya ni, korang pergi je ke ruangan yang foreigner boleh datang tu dan baca segala info dia. Memang